kata kerja. Jadi kerja kenalah adil. Kau nak gaji semua sama, kau nak bonus semua sama rata. Tapi bila kau nak bagi kerja ke anak-anak buah kau berkira. Yang bagus-bagus kau bagi kerja, yang tak bagus, yang kau tak latih, yang kau tak ambil tindakan, kau biar je bermahal raja lela. Yang bagus-bagus ni sakit hati. Pandang tengok, dia okey je, gaji sama dengan aku, tapi elok je bermalas-malasan, elok je tak buat kerja, elok je engkar peraturan-peraturan syarikat sebab tak ada tindakan. Mana boleh macam tu. Takkanlah bila reward je semua okey, semua sama bagi rata, nak bagi semua happy, hati pun tenang, hati pun lapang. Tapi bila ada kesalahan tata tertib macam ni, tak buat kerja sebagainya, tak nak ambil tindakan, mana boleh macam tu. Reward and punishment kena seimbang, kena sama adil. Bagi reward yang layak, bagi punishment kepada yang ingkar. Barulah orang kata tempat kerja senang, tenang, sejahtera, aman. Ni kalau buat macam ni, memanglah hati sendiri tenang, aku dah bagi reward kepada semua orang sama rata. My job is finished. Tak boleh lah macam tu. Yang bawah-bawah ni pun kena jaga juga yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang buat kerja bagus-bagus ni kena jaga hati sebenarnya. Kenapa nak kena jaga hati mereka yang tak buat kerja? Tak adil lah macam tu. Reward punishment kena adil. Ini baru dunia bang. Akhirat nanti macam mana jawab ke akhirat?